Saya menangis betul masa tu. Saya rasa macam kenapa saya tak berada di sisi dia untuk melihat. Terinspirasi dengan adik ipar yang jadi seorang hafiz Al-Quran. Jadi kami berancang untuk anak saya ni, anak bongsu lah, anak ketiga saya, untuk masuk tahfiz. Cabaran ni saya dengan isteri beri. Masa tu tak menyangka pun, rasa macam sebab dia lah kan, budak-budak lagi kan. Tapi dengan semangat dan juga aspirasi yang diberikan, alhamdulillah daripada motivasi itu sendiri dah tercetus semangat dah untuk dia masuk amal tu. Walaupun masa tu dalam lewat dia orang 3 orang hero, 3 orang lah anak lelaki. Tak ada yang masuk asrama lagi. Jadi dia sebagai anak yang bongsu tu masuk asrama tu. Dia cabaran lah. Tapi alhamdulillah sebab mungkin sebab ada pakcik dia kat situ untuk pengurusan jaga dia apa semua. Jadi alhamdulillah perjalanan dia selama setahun, lebih kurang 11 bulan 28 hari berjaya. Dan agak mengejutkan lah juga sebab di penghujung nak tamatkan lagi juzuk akhir dia, sabak akhir tu, juzuk ke-28 tu memang mencabar sangat. Masa tu saya nak tinggalkan dia orang, nak ke Kanada masa ada persembahan. Jadi macam boleh tak boleh dia habis ni kan. Saya sempat balik untuk melihat dia sabak akhir tu. Tapi tiba-tiba hari yang kedua hari sebelum nak balik tu, Umi dia telefon dia dah kena sabak akhir. Kata, oh Masya Allah, saya menangis tu masa tu. Saya rasa macam kenapa saya tak berada di sisi dia untuk melihat kejayaan tu kan. Tapi alhamdulillah lah, balik tu ada majlis khatam Al-Quran juga yang diadakan oleh Akmal Shah Alam masa tu. So saya dapat hadir kali kedua lah, sebab dia momen yang pertama tu yang mahal tu kan. Sebab cabaran dia pada surah Syu'ara, dia nak menghafal. Masa tu dia macam stuck. Jadi itulah cabaran. Dia tanya ustaz-ustaz, dia tanya murah-murabi nombor surah tu untuk dia stuck tu. So alhamdulillah dia berjaya mencabar diri dia dan menamatkan khatam Al-Quran.